Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Muhammad Isa Ahmad dan juga rakan-rakan DPLI yang lain. Sebelum kita meneruskan, saya dan juga kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan satu tugasan berkumpulan yang bertajuk Ketagihan Gadget, Implikasi Terhadap Tingkah Laku dan Pemikiran Murid. Jadi sebelum kita mulakan dengan lebih jauh, saya memperkenalkan diri saya juga ahli kumpulan yang lain. Nama saya Muhammad Amali Aizat bin Muhammad Harisi, diikuti oleh Muhammad Zulfadli bin Muhammad Salihi. Yang ketiga Puteri Nurul Akmal binti Othman, Muhammad Ashraf bin Ishaq, Nur Farisha Ayu binti Jamain, Khairunisa binti Zulkifli dan juga Rachel Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puteri Nurul Akmal binti Othman, nombor matrik P149663. Pengenalan. Menurut Halim dan Yusof 2019, ketagihan gadget boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk kebergantungan melampau terhadap peranti elektronik sehingga mengganggu rutin harian individu. Ia boleh dikesan melalui tingkah laku seperti kesukaran mengawal masa penggunaan gadget, keinginan berterusan untuk bermain permainan dalam talian, sosial media atau menonton video secara berlebihan. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, pada tahun 2020, pengguna internet adalah sebanyak 88.7% dan statistik ini menunjukkan peningkatan sebanyak 1.3% berbanding tahun 2018, iaitu sebanyak 87.4% pengguna internet. Menurut kajian berkala oleh Lee et al. 2023, ia melaporkan bahawa 45.5% remaja Malaysia mengalami ketagihan telefon pintar dan pelajar yang menggunakan telefon pintar melebihi 6 hingga 10 jam sehari, kira-kira 6 hingga 7 hari seminggu, berisiko tinggi mengalami gangguan tumpuan dan gangguan tidur. Menurut kajian oleh Aziz et al. 2021, menyatakan pelajar sekolah menengah yang mengalami ketagihan gadget menunjukkan prestasi akademik yang lebih rendah berbanding mereka yang menggunakan gadget secara terkawal. Ketagihan gadget juga boleh memberi kesan kepada kesejahteraan mental dan fizikal pelajar, juga turut menggugat potensi akademik dan juga kesan kepada tingkah laku mereka. Ini adalah graf bar menunjukkan peratus kenaikan penggunaan internet, iaitu pada tahun 2018 dan juga 2020. Perkembangan teknologi. Penggunaan gadget seperti komputer riba, telefon pintar, tablet dan akses internet berkelajuan tinggi membolehkan pelajar memperolehi maklumat dengan pantas, komunikasi secara interaktif dan mengikuti pembelajaran dalam talian di mana-mana sahaja. Pandemik COVID-19 telah mempercepatkan lagi integrasi teknologi dalam sistem pendidikan. Pelajar daripada pelbagai peringkat umur terpaksa bergantung kepada gadget dan platform digital seperti Google Classroom, Zoom dan Microsoft Teams. Menurut Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, pada tahun 2021, sebanyak 91.7% isi rumah di Malaysia memiliki sekurang-kurangnya satu telefon pintar. Ini membuktikan kadar penggunaan gadget yang sangat tinggi dalam kalangan pelajar. Menurut kajian Anwar et al. 2022, ketagihan gadget memberi kesan negatif kepada kecerdasan emosi, termasuk menyebabkan kurangnya empati, mudah marah dan kesukaran menguruskan tekanan. Penggunaan gadget tanpa kawalan juga turut mengganggu tidur dan menyebabkan ketegangan mata dan mengurangkan interaksi sosial secara bersemuka. Tahap penggunaan gadget. Menurut Fauzi dan Mahmud 2024, pelajar semester 3 di Politeknik Kota Baru menggunakan gadget secara meluas dalam aktiviti seharian. Di peringkat prasekolah pula,
Samsudin dan Mak Yusof 2020 menyatakan bahawa telefon bimbit merupakan gadget yang paling kerap digunakan oleh kanak-kanak untuk menonton kartun dan bermain permainan. Menurut Dr. Nurbiha A. Syukur dari Universiti Teknologi Malaysia, menyatakan bahawa gadget membantu pelajar dalam pembelajaran kendiri dan membolehkan mereka merancang aktiviti pembelajaran secara sistematik dan memantau kemajuan mereka. Kebergantungan gadget juga boleh mengancam penguasaan ilmu sebenar, di mana pelajar lebih mengutamakan hiburan daripada mencari ilmu yang bermanfaat. Kepentingan kajian isu ketagihan gadget. Di sini dapat kita kenal pasti beberapa kepentingan kajian, iaitu mengenal pasti corak dan tahap penggunaan gadget, jumlah masa yang dihabiskan dengan gadget, dapat mengenal pasti jenis aplikasi yang digunakan, tujuan penggunaan sama ada untuk pembelajaran atau hiburan. Kajian ini penting untuk menggalakkan kesedaran awam tentang bahaya ketagihan gadget. Kesedaran ini juga dapat membantu membina generasi muda yang celik digital tetapi tidak terperangkap dengan dunia maya secara berlebihan. Secara keseluruhan, kajian isu ketagihan gadget di kalangan pelajar sekolah adalah penting dalam usaha membangunkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, emosi, sosial dan fizikal. Pelbagai pihak boleh bekerjasama untuk mengurus penggunaan teknologi dengan lebih bijak dan bertanggungjawab demi kesejahteraan generasi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Isa, nombor matrik P147907. Seterusnya saya akan membentangkan tentang isu dan permasalahan gadget. Untuk memahami isu ini, kita perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan ketagihan gadget. Ketagihan gadget boleh diterjemahkan sebagai penggunaan peranti elektronik secara berlebihan dan berterusan sehingga menjejaskan berbagai aspek kehidupan seseorang. Terdapat beberapa ciri seseorang mempunyai ketagihan dan penggunaan gadget. Hal ini dapat digambarkan melalui fizikal dan mental bagi golongan yang terlalu taksub atau ketagihan dalam penggunaan gadget. Ciri yang pertama ialah sensitif terhadap bunyi notifikasi. Kebanyakan masyarakat pada masa kini menjadi begitu sensitif apabila mendengar bunyi notifikasi pada telefon mereka. Jari jemari mereka akan mula menyentuh papan skrin telefon apabila mendapat notifikasi. Penggunaan telefon yang kerap boleh menyebabkan kerja-kerja dan tanggungjawab menjadi tidak terurus atau diabaikan. Ciri yang kedua ialah menjadi gelisah tanpa media sosial. Media sosial dan dadah dapat digambarkan sebagai satu ketagihan yang serupa. Hal ini kerana pengguna media sosial dapat diibaratkan sebagai cacing kepanasan jika mereka tidak dapat akses kepada media sosial atau tidak mendapat rangkaian internet. Terdapat juga segelintir pengguna yang tidak dapat mengawal emosi dan menjadi terlalu marah sehingga sanggup bertindak di luar kawalan dan membaling telefon mereka hanya kerana kelajuan internet yang perlahan. Ciri yang seterusnya ialah kurang bersosial. Jika kita melihat orang di sekeliling kita, kita akan melihat hampir setiap ahli masyarakat menggunakan telefon pintar mereka. Seolah-olah telefon pintar mereka dan tangan mereka terikat antara satu sama lain. Telefon bimbit sentiasa berada di tangan mereka. Mereka hanya mempunyai telefon pintar dalam hidup mereka. Teriakan dan panggilan ibu bapa seringkali diabaikan. Kebahagiaan keluarga semakin menghakis dari kecenderungan masing-masing untuk menggunakan media sosial. Selain itu, penggunaan gadget secara kompulsif. Tidak dinafikan bahawa penggunaan gadget mampu memberi manfaat dan membantu kerja individu. Tetapi ia akan menjadi bahaya jika disalahgunakan dan digunakan dalam masa jangka yang lama. Penggunaan gadget secara berlebihan setiap hari boleh membawa kemudaratan jika tidak dikawal kerana ia dapat mengganggu perkembangan fizikal, sosial dan emosi kanak-kanak. Seterusnya, penggunaan gadget yang tidak digunakan dengan betul boleh menyebabkan kesan negatif. Pendedahan yang terlalu lama pada pencahayaan skrin akan menjejaskan tahap ketumpuan pengguna. Oleh itu, ia akan menyebabkan beberapa isu lain seperti gangguan tidur yang disebabkan oleh ketagihan kepada peranti, prestasi pembelajaran yang lemah dan merosak, dan menghalang kepada interaksi sosial antara rakan sebaya. Apabila mereka diganggu oleh gadget mereka yang ketagihan kepadanya cenderung menjadi agresif dan kurang berkebolehan untuk mengawal emosi mereka. Ia juga menunjukkan bahawa penggunaan gadget akan menghasingkan seseorang daripada rakan sebaya dan mengurangkan interaksi. Ketagihan gadget juga memberi impak yang ketara terhadap gaya berfikiran murid.
khususnya dalam aspek kognitif, afektif dan sosial. Pendedahan berlebihan terhadap kandungan digital yang pantas dan seringkali tidak memerlukan pemikiran mendalam telah membentuk gaya berfikir yang cetek, impulsif dan kurang kritis. Selain itu, gaya berfikir murid juga dipengaruhi oleh kebergantungan kepada kandungan digital yang bersifat pantas seperti video pendek di TikTok. Kandungan ini tidak mendorong pelajar berfikir secara reflektif atau menyusun maklumat secara sistematik. Kesemua dapatan ini membuktikan bahawa ketagihan gadget boleh menjejaskan gaya fikir murid. Kesemua dapatan ini membuktikan bahawa ketagihan gadget boleh menjejaskan gaya berfikir pelajar secara signifikan. Ia bukan sahaja mengurangkan keupayaan intelektual mereka, tetapi juga membentuk pemikiran yang mudah terpengaruh, kurang rasional dan tidak matang dari sudut kawalan emosi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farisha Ayu binti Jamain, nombor matrik P151055. Saya akan sambung untuk bahagian faktor persekitaran yang mempengaruhi ketagihan gadget. Menurut Fajria dan Ningsi 2024, kemajuan pesat dalam era teknologi maklumat dan komunikasi masa kini telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkongsi maklumat, menjadikannya jauh lebih mudah, pantas berbanding dahulu. Kehadiran teknologi komunikasi tanpa wayar, khususnya telefon pintar, telah menjadi sebahagian daripada gaya hidup masyarakat moden. Telefon pintar merupakan peranti mudah alih yang bukan sahaja mampu memproses pelbagai jenis maklumat, malah turut dilengkapi dengan ciri-ciri canggih seperti akses internet, rangkaian sosial, permainan digital dan sebagainya. Ketagihan terhadap gadget kini muncul sebagai isu global yang semakin membimbangkan kerana ia memberi kesan kepada individu daripada pelbagai lapisan masyarakat termasuklah pelajar sekolah. Secara semula jadi, populariti gadget memberi pengaruh yang lebih ketara terhadap golongan remaja memandangkan minat mereka yang lebih tinggi terhadap teknologi elektronik. Salah satu faktor utama yang menyumbang kepada ketagihan gadget ialah pengaruh keluarga, iaitu terutamanya ibu bapa. Dalam konteks kehidupan moden, kebanyakan ibu bapa bekerja sepanjang hari dan hanya pulang ke rumah pada waktu malam, dan hal ini telah menyebabkan masa bersama anak-anak menjadi sangat terhad. Situasi ini mencerminkan tekanan serta bebanan yang dihadapi oleh ibu bapa bekerja yang secara tidak langsung menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dan interaksi daripada ahli keluarga. Menurut Wan Zakaria et al. 2022, ramai ibu bapa yang membenarkan anak-anak menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran kerana mereka mempercayai bahawa teknologi mampu menyokong perkembangan intelektual, kemahiran motor serta interaksi sosial anak-anak. Menurut Wahab dan Mansur 2024, Fazri dan Zakaria 2018, Ibrahim dan Yatim 2014. Di samping itu, terdapat juga ibu bapa yang menggunakan gadget sebagai alat untuk menenangkan atau mengawal tingkah laku anak, lagi-lagi ketika berada di halayak ramai. Contohnya ketika berada di majlis perkahwinan ataupun ketika berada di restoran. Faktor yang kedua ialah strategi pemasaran dan teknologi mampu milik. Strategi pemasaran oleh syarikat turut memainkan peranan dalam meningkatkan penggunaan gadget dalam kalangan pelajar. Omar dan Mustafa 2018 telah menyatakan bahawa sesetengah syarikat menyasarkan kanak-kanak dan remaja sebagai pengguna utama dengan mencipta produk ataupun pakej yang berkaitan dengan pendidikan. Pendekatan ini telah berjaya mempengaruhi ibu bapa untuk membeli produk tersebut. Tambahan pula, pelbagai jenis gadget kini ditawarkan pada harga mampu milik dan ibu bapa mampu untuk memilikinya. Faktor yang seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya dan tekanan sosial. Faktor tekanan sosial atau pengaruh rakan sebaya turut menyumbang kepada ketagihan gadget ini. Kajian Muhaidi dan Yahya 2023 mendapati bahawa apabila rakan-rakan di sekolah mula memiliki telefon bimbit sendiri, ia telah menjadi dorongan kepada individu lain untuk turut memiliki gadget tersebut. Dalam era ini, remaja semakin kurang berinteraksi secara fizikal di luar rumah dan lebih banyak berkomunikasi melalui platform talian seperti WhatsApp.
Mereka juga sering melihat rakan sebaya menggunakan gadget untuk bermain permainan atas talian, menonton video serta memuat naik gambar di media sosial. Situasi ini telah mendorong remaja untuk mengenali dan menguasai pelbagai fungsi gadget sebagai usaha untuk bersaing sesama mereka sendiri dan membuktikan kemampuan mereka dalam mengendalikan teknologi moden. Faktor lain yang turut menyumbang kepada ketagihan gadget ialah banyak masa terluang tanpa aktiviti bermakna. Menurut Muhaidi dan Yahya 2023, kanak-kanak masa kini merupakan generasi yang bijak, cilik teknologi dan sukar dikawal. Kebanyakan mereka cenderung mengisi masa lapang dengan menonton televisyen ataupun bermain telefon pintar. Masa lapang yang tidak dimanfaatkan secara positif telah dikenal pasti sebagai salah satu penyumbang utama kepada masalah ketagihan gadget ini. Kajian menunjukkan bahawa individu yang mempunyai terlalu banyak masa tanpa aktiviti bermanfaat berisiko mengalami kesan negatif. Faktor yang terakhir ialah telah menjadi fitrah setiap manusia, setiap individu untuk mencari hiburan sebagai cara untuk menenangkan emosi dan mengembirakan diri. Keperluan ini turut dirasai oleh golongan remaja yang sedang melalui fasa perkembangan. Ketika pandemik COVID-19 khususnya, pergerakan yang terbatas telah menyebabkan remaja menghabiskan lebih banyak masa di rumah. Proses pembelajaran yang dilakukan dari rumah turut memerlukan mereka berada di hadapan skrin peranti digital hampir sepanjang hari. Pada peringkat awal, penggunaan gadget hanya terhad kepada tujuan pembelajaran sahaja. Namun, lama-kelamaan, mereka mula meneroka fungsi lain seperti permainan dalam talian, tontonan video, dan aplikasi hiburan lain. Menurut Muhaidi dan Yahya 2023, dalam kajian mereka menyatakan bahawa apabila aktiviti ini menjadi rutin harian, pelajar cenderung untuk memilih hiburan melalui gadget berbanding menyertai aktiviti fizikal di luar rumah. Okey, baik. Saya akan membentangkan mengenai kajian literatur berkaitan dengan ketagihan gadget dalam kalangan murid yang mana telah pun dikaji secara mendalam menerusi pelbagai sumber, tempatan dan juga antarabangsa. Berdasarkan daripada kajian semasa, penggunaan gadget dalam kalangan murid kebanyakannya tertumpu kepada aplikasi media sosial dan juga hiburan sebagai contoh TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube dan juga Netflix. Aplikasi-aplikasi ini menawarkan kandungan yang pantas dan juga menghiburkan dan dalam masa yang sama mendorong pengguna terutamanya murid untuk menghabiskan masa yang lama secara pasif dan juga tanpa kawalan. Ada kajian yang dilakukan oleh Muhaidi dan juga Yahya pada tahun 2023 yang mana menunjukkan bahawa kecenderungan murid terhadap aplikasi hiburan adalah jauh lebih tinggi berbanding aplikasi pendidikan. Dan kajian ini disokong oleh dapatan Abdul Razak dan juga rakan-rakannya yang mendapati bahawa pencarian keseronokan segera menjadi faktor dominan kepada ketagihan gadget dalam kalangan remaja dan juga murid sekolah. Selain daripada hiburan, tujuan penggunaan gadget ini turut merangkumi komunikasi dan juga pendidikan. Dalam konteks pendidikan, penggunaan gadget meningkat secara mendadak semasa pandemik COVID-19 dulu apabila pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR diperkenalkan. Walaupun hal ini menunjukkan satu kemajuan dan juga pembelajaran digital, peningkatan masa skrin ataupun time screen yang agak ketara turut menyumbang kepada tekanan emosi dan juga mental dalam kalangan murid di sekolah. Kajian oleh Saleh pada tahun 2024 turut menyatakan bahawa penggunaan aplikasi pendidikan seperti Kahoot dan juga Quiz dapat meningkatkan motivasi pelajar apabila digunakan secara gamifikasi. Walau bagaimanapun, keseimbangan dalam penggunaannya sangatlah penting. Dari sudut komunikasi pula, gadget menjadi alat utama untuk murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Kajian oleh Zin dan juga rakan-rakannya menunjukkan bahawa penggunaan gadget untuk berkomunikasi memberi pengaruh yang agak besar terhadap gaya hidup sosial dan kecenderungan pembelajaran mereka. Dalam erti kata lain, penggunaan gadget telah mengubah
cara pelajar bersosial dan juga berinteraksi antara satu sama lain daripada bersemuka kepada lebih banyak berkomunikasi secara digital. Melihat kepada kajian tempatan, kita dapat lihat dekat sini ada beberapa kajian tempatan yang disenaraikan dan antaranya adalah Mat dan juga Zain pada tahun 2022 melaporkan bahawa walaupun gadget ini memudahkan proses pengajaran dan juga pembelajaran iaitu PDP di peringkat sekolah, namun ia juga boleh menimbulkan masalah kesihatan seperti gangguan penglihatan dan juga kurang aktiviti yang mana melebihkan fizikal. Manakala kajian oleh Mak Noor dan juga Din pada tahun 2023 menunjukkan walaupun pelajar sekolah rendah bersedia untuk menggunakan teknologi, namun tanpa pemantauan yang lebih kerap daripada ibu bapa dan juga orang dewasa, penggunaan gadget ini boleh beralih daripada pembelajaran kepada kandungan yang tidak berkaitan dengan akademik. Dan yang terakhir, untuk kajian tempatan ini oleh Adnan pada tahun 2016, telah mendedahkan bahawa pendedahan kepada media digital sejak kecil telah mula membentuk gaya hidup dan juga tabiat membeli belah dalam kalangan murid sekolah rendah terutamanya. Dan ini membuktikan bahawa pengaruh gadget bukan sekadar kepada pembelajaran tetapi turut menyentuh aspek pemikiran dan juga sasiah diri pelajar. Beberapa kajian juga telah dijalankan oleh Universiti Tempatan dan juga KPM itu sendiri yang mana menekankan perlunya pendidikan akhlak dalam pembelajaran digital. Sebagai contoh, kita dapat lihat dekat sini Rahim dan juga Zulkifli pada tahun 2022 telah mencadangkan agar penggunaan teknologi dinilai bukan hanya dari segi keberkesanannya tetapi juga dari aspek nilai dan juga disiplin murid. Dalam masa yang sama, kajian oleh Ngadiman dan juga Asyari pada tahun 2018 mendapati bahawa penggunaan gadget ini boleh membantu sebenarnya dari sudut perkembangan sosial dan jika digunakan secara berkumpulan dan diawasi oleh guru ataupun orang yang lebih dewasa, namun boleh menjejaskan emosi jika disalahgunakan. Kita lihat pula kepada kajian yang dilakukan oleh ataupun di peringkat antarabangsa yang mana dapatan kajian menunjukkan pola dan juga pattern yang agak sama. Dan kita dapat lihat dekat sini, Rashid dan juga rakan-rakan pada tahun 2021 telah melaporkan bahawa penggunaan gadget yang berlebihan dalam kalangan murid di sebuah negara iaitu Bangladesh menyumbang kepada masalah seperti gangguan tidur dan juga keletihan mata. Manakala Liza pada tahun 2023 juga telah menunjukkan bahawa ketagihan gadget mengganggu fungsi kognitif seperti memori jangka pendek ataupun short term memory dan keupayaan menyelesaikan masalah, manakala kajian oleh Sunday pada tahun 2021 yang mana telah melibatkan pelajar dari pelbagai negara menunjukkan hubungan negatif yang konsisten antara ketagihan telefon pintar dengan pencapaian akademik. Jadi secara keseluruhannya, dapatan kajian literatur ini menunjukkan bahawa isu ketagihan gadget ini sememangnya bersifat global dan memberi kesan yang luas terhadap murid. Tak kisah dari aspek akademik, emosi, sosial hinggalah kepada cara mereka berfikir. Oleh itu, semua pihak termasuklah sekolah, keluarga dan juga kerajaan perlu mengambil beberapa langkah dan juga inisiatif yang bersepadu bagi memastikan teknologi ini digunakan secara seimbang, beretika dan juga bertanggungjawab. Saya Karisa Matthew Zulkifli akan teruskan dengan implikasi ketagihan gadget dalam kalangan murid dari dua aspek utama iaitu pendidikan dan sosial. Baik, dari segi pendidikan, ketagihan gadget ini memberi kesan yang ketara kepada pencapaian akademik. Kajian oleh Lee menunjukkan bahawa murid yang terlalu banyak menghabiskan masa dengan permainan video atau gadget ni akan kurang memberi tumpuan kepada pelajaran. Masanya sepatutnya digunakan untuk ulang kaji atau belajar, digunakan untuk habis digunakan dengan bermain. Ini menyebabkan prestasi akademik mereka menurun.
Selain itu, penggunaan skrin secara berterusan boleh ganggu tumpuan murid dan menyebabkan gangguan tidur. Anwar dan Wahab menyatakan bahawa murid yang mengalami fear of missing out atau FOMO juga mengalami tekanan dan kurang tidur yang berkualiti. Kajian oleh Fauzi dan Mahmud pula turut menyatakan bahawa ketagihan memberi kesan kepada kefahaman mereka dalam pembelajaran. Dari aspek sosial pula, murid yang ketagih dengan gadget ni cenderung untuk mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan. Abdul Kahar menyatakan bahawa mereka juga mungkin hilang selera makan dan mengalami penurunan berat badan secara mendadak. Zainan pula mendapati bahawa ramai remaja lebih suka habiskan masa dengan gadget berbanding berinteraksi dengan ahli keluarga. Ini menyebabkan tugasan harian dan tanggungjawab mereka terabai. Tan menambah bahawa tekanan emosi dan mental akibat ketagihan internet ni datang daripada keinginan yang berterusan untuk terus berada dalam talian. Individu yang kurang sokongan sosial didapati lebih berisiko untuk mengalami ketagihan seperti ini. Kesimpulannya, ketagihan gadget bukan sahaja menjejaskan prestasi pembelajaran tetapi turut memberi kesan terhadap hubungan sosial dan kesihatan mental murid. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Muhammad Salihin. Nombor metrik P149391. Okey, sekarang saya nak kongsikan beberapa cadangan pencegahan dan intervensi untuk isu yang kita bincangkan tadi, iaitu ketagihan gadget. Macam mana kita boleh bantu mereka murid supaya tak terlalu bergantung pada gadget dan guna teknologi dengan cara yang lebih sihat. Kita bahagikan cadangan ini kepada 4 bahagian, iaitu sekolah, rumah, psikososial dan juga teknologi. Dekat sekolah, kita boleh mulakan dengan buat kempen kesedaran, contohnya ceramah, forum ataupun aktiviti yang membantu murid faham kesan ketagihan gadget. Lepas tu, sekolah pun boleh tetapkan peraturan, contohnya gadget hanya boleh digunakan masa PDP saja, bukan sepanjang masa. Selain itu, libatkan murid dalam aktiviti co-curriculum macam sukan, kelab seni, debat dan juga sebagainya. Bila mereka sibuk dengan aktiviti yang sihat, kuranglah masa nak melekat dengan gadget. Dan jangan lupa, guru bimbingan dan kaunselor boleh bantu kenal pasti murid yang mungkin ada masalah dan beri sokongan awal. Dekat rumah pula, ibu bapa boleh tetapkan masa tanpa gadget, contohnya masa makan, masa belajar atau sebelum tidur. Kemudian kita boleh buat zon bebas gadget, contoh bilik tidur atau ruang makan, supaya ada ruang untuk berborak dan berinteraksi tanpa gangguan skrin. Aktiviti keluarga juga penting. Cuba buat aktiviti macam main permainan tradisional, masak sama-sama atau berkebun. Semua ni boleh eratkan hubungan dengan kurangkan masa depan skrin. Dan paling penting, ibu bapa pun kena tunjuk contoh yang baik. Kalau mak ayah asyik pegang phone, anak-anak pun akan ikut. Okey, dari sudut psikososial, kita boleh adakan sesi kaunseling, sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan. Ini membantu murid kawal diri bila guna gadget. Latih juga murid cara urus masa, kawal tekanan dan emosi. Bila mereka lebih seimbang, mereka tak mudah lari ke gadget bila stres. Selain itu, kita boleh lantik mentor sebagai mentor rakan sebaya. Mereka ni boleh jadi pembimbing, tempat kawan-kawan berkongsi masalah dan beri semangat. Dan satu lagi, buat kumpulan sokongan, sama ada untuk pelajar ataupun ibu bapa, supaya mereka boleh berkongsi pengalaman dan tips. Okey. Teknologi sebenarnya boleh bantu juga. Contohnya guna aplikasi kawalan masa macam Forest, Screen Time ataupun Google Family Link untuk hadkan masa guna gadget. Kita pun boleh pantau masa skrin secara konsisten supaya kita tahu berapa lama masa dihabiskan depan skrin. Teknologi ni jangan guna untuk hiburan semata-mata. Galakkan guna untuk PDP ataupun belajar. Ada banyak bahan yang menarik dan bermanfaat. Dan akhir sekali, kita boleh guna aplikasi pembelajaran macam Quizizz ataupun Kahoot, Seronok, dan pada masa yang sama membantu pembelajaran. Okey, bila kita bincang pasal ketagihan gadget dalam kalangan murid, kita tak boleh lari daripada tengok polisi dan dasar pendidikan yang sedia ada. Kita nak tahu apa usaha yang dah dibuat oleh pihak kementerian dan apa pula cadangan penambahbaikan yang boleh difikirkan. Okey, kita tengok langkah sedia ada daripada KPM.
Okay, pertama sekali kita dah ada beberapa dasar dan inisiatif yang sebenarnya memang dah menekankan penggunaan teknologi secara beretika dan terkawal. Okay, contohnya, dalam PPPM ataupun Pelan Perkhidmatan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025, ada disebutkan tentang keperluan guna teknologi secara seimbang dalam PDP. Jadi teknologi itu bukan masalah, tapi macam mana kita guna yang penting. Kemudian ada surat perkeliling ikhtisas ataupun SPI bilangan 2 tahun 2018. Ni panduan khas berkaitan penggunaan peranti peribadi di sekolah. So sekolah sebenarnya dah ada garisan panduan. Cuma perlu dikuatkuasakan dengan lebih konsisten. Tak lupa juga pelan strategik kesihatan mental murid. Ia fokus kepada kesejahteraan, emosi dan stres murid. Salah satu punca stres adalah penggunaan skrin yang berlebihan. Jadi dasar ni memang relevan dengan isu ketagihan gadget. So untuk penambahbaikan yang dicadangkan, walaupun dasar tu dah ada, tapi kita nak nampak masih ada ruang untuk ditambah baik. Jadi antara cadangan yang boleh difikirkan antaranya adalah semakan dasar, masukkan aspek kawalan masa skrin, pemantauan kandungan dan latihan untuk guru. Sebab guru pun perlu didedahkan cara pantau dan kendalikan isu berkaitan dengan gadget ini. Seterusnya, tambah modul literasi digital bertanggungjawab dalam kurikulum. Supaya murid belajar daripada awal lagi tentang etika dan keselamatan digital. Seterusnya, wujudkan sistem pemantauan data. Contohnya, rekod masa penggunaan gadget di sekolah. Ini boleh bantu guru dan juga ibu bapa pantau secara lebih sistematik. Dan akhir sekali, integrasi pendidikan dan nilai etika dalam penggunaan teknologi. Supaya murid bukan sekadar tahu guna, tapi tahu beza antara yang baik dan yang tak sesuai. Okey. Untuk seterusnya pasal Akta Pendidikan. Dan akhir sekali, dari segi undang-undang, kita ada Akta Pendidikan 1996. Akta ni boleh dijadikan asas untuk kita kuatkan peraturan penggunaan teknologi di sekolah. Cadangan yang boleh dipertimbangkan ialah perluaskan ruang dasar ni untuk masukkan isu ketagihan gadget sebagai salah satu cabaran sasiah murid zaman sekarang. Supaya lebih jelas dari segi tindakan dan juga bimbingan. So kesimpulan, dasar memang dah ada. Tapi dengan cabaran digital hari ini, kita perlukan penambahbaikan yang lebih menyeluruh dan berfokus supaya murid bukan je celik teknologi, tapi juga tahu guna teknologi dengan bijak dan juga seimbang. Sekian. Nama saya Rachel Jo, nombor matriks P148598. Saya akan akhiri pembentangan ini dengan kesimpulan. Isu ketagihan gadget dalam kalangan murid haruslah diambil serius daripada semua pihak kerana kesannya yang menyeluruh terhadap perkembangan diri pelajar. Walaupun sebenarnya gadget ini memberi pelbagai manfaat kepada bidang pendidikan, namun penggunaan yang berlebihan dan tidak terkawal boleh menjejaskan kesejahteraan murid dari segi emosi, sosial, kesihatan dan juga prestasi akademik. Seterusnya, faktor persekitaran seperti keluarga, rakan sebaya, masa lapang dan juga media sosial adalah menjadi punca utama kepada ketagihan ini. Justru itu, faktor persekitaran ini haruslah diubah ke arah positif dan lebih sehat agar dapat menangani isu ini. Justru itu, usaha secara menyeluruh dan bersepadu haruslah dilakukan melalui pendidikan literasi digital yang beretika, bimbingan psikososial yang berterusan, serta penglibatan aktif keluarga, sekolah dan juga komuniti. Dengan pendekatan yang holistik dan berterusan ini, kita mampu melahirkan generasi yang bukan sahaja celik teknologi, malahan seimbang dari segi akal, emosi dan juga sosial.